Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Hadirin yang saya muliakan, berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Keluarga Bahagia Membentuk Peribadi Mulia. Hadirin sekalian, keluarga merupakan institusi paling penting dalam kehidupan kita. Di sinilah bermulanya didikan, kasih sayang dan pembentukan sahsiah seorang insan. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rubuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan kepentingan institusi keluarga dalam Al-Quran. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jelaslah bahawa keluarga memainkan peranan utama dalam membentuk peribadi anak-anak sejak kecil lagi. Hadirin yang dihormati, antara ciri keluarga bahagia ialah adanya kasih sayang yang tulus. Ibu bapa yang penyayang akan sentiasa mengambil berat tentang kebajikan anak-anak. Mereka bukan sahaja menyediakan keperluan fizikal, malah memberi perhatian terhadap emosi dan perasaan anak-anak. Dengan adanya kasih sayang ini, anak-anak akan membesar dengan jiwa yang tenang dan penuh rasa hormat kepada orang lain. Sebagai contoh, ibu bapa yang meluangkan masa berbual dengan anak-anak, membantu mereka belajar dan mendengar masalah mereka akan mewujudkan hubungan yang erat dalam keluarga. Anak-anak juga akan lebih menghormati ibu bapa dan mendengar nasihat mereka. Bak kata pepatah, air dicincang tidak akan putus walau apapun dugaan yang mendatang. Hubungan kekeluargaan akan tetap utuh jika dipenuhi dengan kasih sayang. Selain itu, komunikasi yang baik dalam keluarga juga amat penting. Ibu bapa yang sering berbincang dan mendengar pendapat anak-anak akan mewujudkan suasana harmoni dalam rumah tangga. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana ini akan lebih berani, yakin diri dan mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Hadirin sekalian, didikan agama dan nilai murni juga menjadi tunjang kepada pembentukan peribadi mulia. Ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan ajaran agama akan melahirkan insan yang berakhlak mulia, berdisiplin dan bertanggungjawab. Anak-anak akan tahu membezakan antara yang baik dan yang buruk serta sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Seterusnya, contoh teladan daripada ibu bapa amat penting. Ibu bapa ibarat cermin kepada anak-anak. Jika ibu bapa menunjukkan sikap yang baik seperti jujur, sabar dan bertanggungjawab, anak-anak juga akan mencontohi sikap tersebut. Oleh itu, ibu bapa harus menjadi role model terbaik kepada anak-anak mereka. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapa lah yang mencorakkan kehidupannya. Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk sahsiah anak-anak. Hadirin yang dikasihi sekalian, kesimpulannya, keluarga bahagia merupakan asas utama dalam membentuk peribadi mulia. Kasih sayang, komunikasi yang baik, didikan agama serta contoh teladan daripada ibu bapa memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang berakhlak tinggi dan berwibawa. Sebelum saya mengakhiri syarahan ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke taman, memetik bunga. Bunga melur, harum baunya. Keluarga bahagia, asas mulia. Anak cemerlang, negara berjaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.